Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus pembentangan seterusnya ialah berkaitan dengan kemudahan mesra OKU. Terdapat empat jenis kemudahan mesra OKU yang akan disediakan di sekolah. Dari semasa ke semasa, bahagian pendidikan khas akan menurunkan peruntukan bagi tujuan pembinaan kemudahan mesra OKU. Antara kemudahan mesra OKU yang akan disediakan di sekolah ialah susur landai, tandas mesra OKU, susur tangan dan juga parkir OKU. Kemudahan mesra OKU yang disediakan ini adalah untuk murid-murid berkeperluan pendidikan khas dan orang kurang upaya yang hadir ke sekolah untuk sebarang urusan. Kemudahan mesra OKU ini bukan sahaja disediakan untuk murid-murid berkeperluan pendidikan khas tetapi juga untuk kegunaan orang ramai. Selain daripada itu juga sekiranya terdapat guru-guru ataupun sesiapa sahaja yang hadir ke sekolah yang mempunyai masalah fizikal juga boleh menggunakan kemudahan ini. Kemudahan ini tidak terhad kepada murid berkeperluan khas sahaja. Diharapkan kemudahan mesra OKU ini akan dapat memberi manfaat dan kemudahan kepada sesiapa sahaja yang memerlukan. Sekian, terima kasih.